kepelbagaian. Itulah perkataan yang paling tepat untuk menggambarkan Malaysia, kan? Tapi di sebalik semua itu, ada satu soalan yang sangat besar. Macam mana kita nak bina sebuah negara yang sejahtera dan bersatu padu? Nah, untuk kupasan kali ini, kita akan lihat dua tunjang utama yang menjadi jawapannya, iaitu perpaduan kaum dan sudah tentu ideologi kebangsaan kita, rukun negara. Ini boleh dikatakan adalah kisah tentang bagaimana identiti kita dibentuk. Jadi, jom kita mulakan dengan soalan asas yang terpapar ni. Nampak macam mudah je kan? Tapi cuba kita fikir betul-betul. Bagi sebuah negara macam Malaysia yang sangat kaya dengan pelbagai etnik, budaya dan agama, soalan ni bukan setakat soalan dalam buku teks tau. Ia sebenarnya adalah cabaran paling besar yang menentukan jatuh bangunnya negara kita sejak dulu lagi. Baik, untuk menjawab soalan tadi, kita kena faham dulu dua konsep yang jadi tapak kepada semua usaha pembinaan negara kita. Apa dia? Perpaduan kaum dan integrasi nasional. Bunyi macam lebih kurang sama kan? Tapi sebenarnya tak. Jom kita bezakan kedua-duanya. Tengok ni. Beza dia penting sangat untuk kita faham. Sebelah kiri tu, perpaduan kaum. Anggap je ia sebagai satu keadaan atau matlamat akhir. Satu situasi ideal di mana semua orang hidup aman damai. Tapi yang kanan tu integrasi nasional. Ia bukan satu keadaan. Ia adalah sebuah proses. Satu proses yang sentiasa berjalan, tak pernah berhenti. Usaha aktif untuk rapatkan jurang. Bukan setakat antara kaum, tapi antara negeri dengan wilayah juga untuk membentuk satu bangsa Malaysia yang utuh. Okey, persoalannya, kenapa proses integrasi ni penting sangat? Kenapa kita kena bersusah payah? Jawapannya ada dalam sejarah kita sendiri. Kita kena pandang ke belakang, ke zaman kolonial British. Dasar-dasar mereka dulu bukan sekadar mentadbir tau. Secara tak langsung, ia sebenarnya membentuk sebuah masyarakat yang berpecah belah, yang meninggalkan luka dan jurang yang dalam. Dan inilah cabaran yang kita kena hadapi sebaik saja kita merdeka. Nah, inilah punca-puncanya. Dasar British secara sistematik telah memisahkan kita. Dari segi ekonomi, kaum diasingkan ikut kerja dan tempat tinggal. Orang Melayu di kampung, orang Cina di kawasan pelombongan, orang India di estate. Kemudian sistem pendidikan pun terpisah-pisah. Ada sekolah Melayu, Cina, India, Inggeris, masing-masing dengan acuan pemikiran yang berbeza. Bila masuk bab politik lagi ketara, parti-parti politik ditubuhkan atas dasar kaum. Jadi, faham kan? Perpecahan tu jadi makin tebal. Ia macam satu bom jangka yang diwariskan kepada kita. Jadi, apa tindak balas kita? Mestilah Malaysia tak duduk diam je. Sebaliknya, satu siri dasar kebangsaan yang sangat komprehensif telah diperkenalkan. Ini bukan usaha cincai-cincai tau. Ia adalah satu strategi yang betul-betul dirancang rapi dengan satu matlamat untuk menyatukan semula fabrik masyarakat kita. Strategi penyatuan ni ada 4 tiang seri utama. Cuba kita fikirkan sejenak. Pertama, pendidikan untuk membentuk pemikiran generasi akan datang. Kedua, bahasa sebagai jembatan untuk kita berkomunikasi. Ketiga, kebudayaan supaya kita ada satu identiti yang dikongsi bersama. Dan keempat, jangan pandang rendah, sukan. Sukan ni boleh bakar semangat patriotik yang merentasi semua perbezaan. Nampak tak? Setiap dasar ni ada peranan spesifik untuk bina balik perpaduan. Dan bila kita cakap pasal bahasa, slogan dari Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1960 ni, bahasa jiwa bangsa, memang kena tepat pada sasaran. Ia merumuskan segalanya kan? Ini satu peringatan untuk kita semua yang bahasa kebangsaan kita ni bukan setakat alat untuk bercakap. Jauh lebih dari itu. Ia adalah nadi, ia adalah identiti, ia adalah jiwa kepada sebuah bangsa yang bersatu. Okey, macam mana pula dengan kebudayaan kebangsaan? Ada satu formula seimbang yang diguna pakai. Bayangkan macam ni. Terasnya, asasnya adalah kebudayaan rakyat asal di rantau ini. Lepas tu, ia diperkaya dengan menerima unsur-unsur budaya lain yang sesuai dan wajar. Dan dalam adunan ni semua, Islam diletakkan sebagai satu unsur yang penting. Jadi, ia adalah gabungan antara tradisi dan keterbukaan. Yang ini siapa tak kenal kan? Malaysia boleh. Laungan keramat ni, ia bukan slogan kosong tau. Ia adalah bukti betapa hebatnya kuasa sukan. Bila atlet kita beraksi di pentas dunia, kita kisah ke dia kaum apa, agama apa? Takkan. Yang kita tahu, dia bawa bendera Malaysia. Masa tu, kita semua jadi satu. Inilah perpaduan dalam bentuk yang paling jujur dan tulen. Okey, kita dah ada dasar-dasar tadi. Tapi semua ni perlukan satu sauh, satu gam yang lekatkan semuanya. Satu falsafah yang jadi panduan.
Di sinilah rukun negara masuk. Rukun negara ni bukan setakat 5 prinsip yang kita lafaz masa perhimpunan sekolah dulu tau. Ia sebenarnya adalah kompas ideologi yang memandu seluruh hala tuju negara kita. Nak faham jiwa rukun negara, kita kena tengok sejarah kelahirannya. Ia tak lahir dalam keadaan yang tenang dan damai. Langsung tak. Ia lahir daripada satu krisis besar negara, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Sebagai tindak balas, Majlis Perundingan Negara atau MAPEN dibentuk. Merekalah yang merangka formula baru ni untuk menyelamatkan masa depan Malaysia. Dan akhirnya, ia diisytiharkan secara rasmi pada bulan Ogos 1970. Jadi, apa sebenarnya matlamat akhir rukun negara ni? Inilah dia. 5 cita-cita besar yang kita nak capai. Ia macam 5 tiang seri yang membentuk Malaysia yang kita impikan. Mula dengan perpaduan yang lebih erat, kemudian memelihara cara hidup demokratik, mencipta masyarakat yang adil, menjamin cara hidup yang liberal dan akhir sekali, membina masyarakat progresif. Inilah gambaran masa depan yang kita semua sedang usahakan. Baik. Tadi kita dah tengok cita-cita atau destinasi kita. Sekarang, macam mana nak sampai ke sana? Di sinilah 5 prinsip rukun negara ni memainkan peranan. Kalau tadi tu destinasi, yang ini pula adalah peta jalan untuk kita semua. Ia adalah panduan, kompas moral dan sivik yang setiap seorang daripada kita kena pegang. Cuba kita perhatikan susunan kelima-lima prinsip ni. Ia bukan rawak tau. Ia bermula dengan yang paling asas, kepercayaan kepada Tuhan. Lepas tu, kesetiaan kepada raja dan negara. Kemudian, kita tegakkan tiang undang-undang, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dan untuk melengkapkan semua, kesopanan dan kesusilaan. Cara kita berinteraksi sesama kita. Nampak tak? Ia satu rangka kerja yang sangat lengkap untuk sebuah masyarakat yang harmoni. Dan untuk menutup kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Dah lebih 50 tahun rukun negara ni wujud. Persoalannya, sejauh mana ia masih relevan? Sejauh mana ia masih betul-betul membentuk cara kita berfikir dan bertindak sebagai rakyat Malaysia hari ini? Cuba kita renungkan.